membawa Kristus kepada bangsa-bangsa dan bangsa-bangsa kepada gereja Tuhan. Roh abadi Kristus yang hidup. 19 Oktober 2025. Roh abadi Kristus yang hidup. Saya tidak tahu bagaimana meminta atau apa harus dikatakan. Saya hanya tahu keperluanku yang mendalam. Hanyalah Engkau yang mengajarku bagaimana berdoa. Datanglah, doa dalam diriku apa yang diperlukan hari ini. Bantu saya melihat tujuan dan kehendak-Mu. Di mana saya telah gagal, kesalahan saya, dalam kasih pengampunan-Mu, biarlah saya bertenang. Di Taman Eden, Adam dan Hawa berbicara dengan Tuhan. Selepas menderhaka, mereka cuba bersembunyi daripada hadirat Pencipta. Tuhan berhadapan dengan mereka mengenai dosa mereka dan pada masa yang sama, memberi harapan melalui perjanjian juru selamat yang akan datang. Tuhan tetap mengasihi manusia yang diciptakannya dan Dia tidak mahu perhubungan yang terputus. Manusia berseru kepada Tuhan dalam doa dan Tuhan terus berbicara. Tuhan berbicara dengan Abraham seperti seorang sahabat. Tuhan bercakap dengan Musa secara berhadapan muka. Walaupun jarang-jarang didapati firman Tuhan pada masa itu, Tuhan berbicara kepada Nabi Samuel yang muda. Kemudian suara Tuhan kedengaran lagi. Allah telah berfirman pada pelbagai zaman dan dengan aneka cara kepada nenek moyang kita melalui nabi-nabi. Tetapi pada akhir zaman ini Allah telah berfirman kepada kita melalui anaknya, yang telah dijadikannya pewaris kepada segala-galanya. Melalui anaknya itu Allah telah mencipta alam semesta. Tuhan berbicara kepada kita melalui Yesus, firman yang menjadi manusia. Kasih setianya kepada dunia dinyatakan melalui kematian dan kebangkitan anaknya. Perhubungan diteruskan. Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya dan Dia ingin mendengar dari kita. Dia menjemput kita untuk berdoa, bahkan telah memberi kita sebuah kitab doa Mazmur. Juga, dalam doa Bapa, Yesus mengajar kita berdoa dengan kata-katanya. Walaupun Tuhan menjemput kita datang ke hadirat-Nya, kita masih tergagap dalam doa. Kita mungkin takut dan gelisah kerana dosa kita. Kadang-kadang, kita tidak dapat mengucapkan keperluan kita dengan kata-kata semasa dalam kesedihan. Dalam keadaan begini, kita meminta pertolongan Tuhan, merayu kepadanya seperti dalam lagu di atas, hanyalah Engkau yang mengajarku bagaimana berdoa. Roh Kudus memberi bantuan yang kita perlukan, demikian jugalah, Roh menolong kita dalam kelemahan kita. Kita tidak tahu apa yang patut kita doakan, tetapi Roh itu sendiri berdoa syafaat untuk kita dengan rintihan yang tidak dapat disampaikan melalui kata-kata. Bila kita lemah, gelisah dan tidak mampu berdoa dengan perkataan sendiri, Roh Kudus membantu dan membentuk keperluan kita dalam doa. Dia berdoa bagi pihak kita menurut kehendak Tuhan. Kita mendengar Tuhan berbicara melalui firman-Nya dan kita ingin berbicara dengannya. Nyanyian kita adalah doa memohon pertolongan Roh Kudus. Datanglah, doa dalam diriku saya yang diperlukan hari ini. Bantu saya melihat tujuan dan kehendak-Mu. Roh Kudus, bantulah saya apabila saya tidak tahu bagaimana untuk berdoa. Amin.